Buka bisnes kat Malaysia sekarang ni jujurnya makin berdarah. Sewa kedai makin mahal, kos barang naik, persaingan pula makin gila. Tapi realiti yang paling sakit untuk founder baru, bila korang dah berhabis modal berpuluh ribu buat produk yang paling best, tapi bila mula post kat media sosial, krik-krik, views sangkut takat 200, followers tak naik-naik, apatah lagi jualan. Hari-hari tengok phone, rasa macam nak give up. Bunyi macam situasi bisnes korang sekarang ke? Korang tak keseorangan, ramai bisnes baru gagal kumpul followers sebab mereka buat 3 kesilapan maut ni. Nombor 1, korang terlalu kuat hard sell. Asyik-asyik muka depan video sebut, belilah produk saya, harga promosi hari ni. Korang kena ingat, orang masuk TikTok nak cari hiburan dan info, bukan nak tengok iklan TV. Nombor 2, korang syok sendiri, ikut trend menari sana sini tapi tak ada kaitan langsung dengan bisnes. Dan nombor 3, tak ada hook. 3 saat pertama, video korang membosankan. Kalau tak boleh tangkap mata audiens dalam 3 saat, lupakan niat nak viral. Habis tu, macam mana nak survive dan naikkan followers yang berkualiti? 3 strategi ni akan ubah game bisnes korang. Strategi pertama, edutainment dan value. Jangan jual produk, jual penyelesaian. Kalau korang jual tudung, jangan tayang harga. Buat video tutorial cara gayakan tudung untuk nampak kurus. Kalau jual makanan, kongsi tips pilih bahan fresh. Bila korang bagi value, orang akan tekan follow secara automatik. Strategi kedua, tunjuk reality behind the scenes, BTS. Orang Malaysia sangat suka benda yang transparent dan tulen. Tunjuk proses korang packing barang, tunjuk kesilapan masa buat produk, tunjuk penat lelah korang. Penceritaan macam ni membina trust atau kepercayaan. Manusia membeli daripada manusia, bukan robot korporat. Strategi ketiga, Formula H, SO, hook, story, offer. Mulakan video dengan masalah pelanggan, hook, ceritakan macam mana produk korang boleh bantu, story, dan di penghujung video, baru bagi tahu cara nak beli, offer. Jangan lupa save video ni buat rujukan dan follow Findoc serta dapatkan buku Jangan Bayar Lebih untuk mengetahui teknik-teknik terkini, pengurangan cukai dan rahsia bisnes. Kita jumpa di puncak.